Saya nak cerita sikit kisah dua orang salesman. Seorang ni adalah D, iaitu disiplin. Seorang lagi adalah T, iaitu talent. Okay, kita cerita pasal D. D ni dia seorang yang baru masuk kerja salesman ni. Tapi sebab dia disiplin, dia dengar guru sales dia cakap apa, dan dia tetap maintain dia punya output. So jualan dia maintain je, konsisten je kan. Compare dengan T ni, dia hebat, talent. Tak perlu belajar pun dah power dah. Dia ada karakter dia yang dia boleh attract orang untuk beli barang dia. Dia pandai kaki pusing semua kan. Tapi dia tak konsisten. Cuti lah, ikut mood lah, malas lah apa. Lepas tu 1 bulan kemudian, Muhammad D ni jadi top sales. Dia dah kalahkan T ni daripada segi jualan. Sedangkan T ni ada talent. Nampak? Dekat sini kita boleh nampak bahawa disiplin dia akan kalahkan talent every time. So, disiplin ni adalah satu attitude. So, attitude kalau bagus, potensi besar, mana-mana dia pergi pun, dia boleh being excellent. Walaupun dia belum ada skill yang mantap. Sebab skill ni akan bertambah bila kita asyik buat je. Tapi attitude, disiplin ni lah yang menentukan momentum kita untuk grow. Kalau tu ada talent tapi tak ada disiplin, momentum dia lebih kurang lah. So, siapa-siapa nak berjaya, try build disiplin daripada awal. Sebab disiplin nak build, dia tidak perlukan skill pun. Dia hanya perlukan kepatuhan kepada kita punya guru. Dan bila kita ada rasa malas, kita kena lawan rasa malas tu dan kekalkan momentum yang sama. Alright?